Proton Helang 2026 dibayangkan sebagai sebuah model konsep yang melambangkan masa depan jenama Proton dengan gabungan reka bentuk futuristik, prestasi berkuasa dan teknologi pintar. Walaupun sehingga kini Proton belum mengumumkan model rasmi bernama Proton Helang, konsep ini menjadi topik yang menarik dalam kalangan peminat otomotif kerana ia menggambarkan sebuah kenderaan moden yang mampu bersaing dengan jenama antarabangsa. Nama Helang membawa maksud kekuatan, keberanian dan ketangkasan, sesuai dengan imej sebuah kereta yang tampil berani dan penuh inovasi. Dari segi reka bentuk luaran, Proton Helang 2026 hadir dengan penampilan yang sangat moden dan aerodinamik. Bahagian hadapan menampilkan lampu LED yang nipis dengan rekaan futuristik serta lampu siang yang memberikan identiti tersendiri. Grill hadapan yang besar dipadankan dengan bumper sporty dan saluran udara yang direka untuk meningkatkan aliran udara serta memberikan rupa yang lebih agresif. Garisan badan yang kemas bersama bumbung yang sedikit melandai menjadikan kereta ini kelihatan elegan dan sporty pada masa yang sama. Rim alloy bersaiz besar serta lampu belakang LED yang bersambung melengkapkan penampilan premium model ini. Dari aspek prestasi, Proton Helang 2026 dijangka menggunakan enjin 1.5 liter turbo generasi baharu yang menawarkan kuasa tinggi serta penggunaan bahan api yang lebih cekap. Selain itu, terdapat kemungkinan model ini turut diperkenalkan dengan pilihan sistem hibrid bagi memenuhi keperluan pengguna yang mahukan prestasi dan penjimatan dalam satu pakej. Enjin ini dipadankan dengan transmisi automatik DCT yang memberikan pertukaran gear lebih pantas dan lancar. Sistem suspensi moden membantu meningkatkan kestabilan ketika mengambil selekoh manakala steering elektrik memberikan kawalan yang lebih tepat dalam pelbagai keadaan jalan. Bahagian dalaman Proton Helang 2026 direka dengan konsep mewah dan futuristik. Kabin menggunakan material berkualiti tinggi bersama kemasan lembut yang memberikan suasana premium. Tempat duduk ergonomik menawarkan keselesaan maksimum untuk pemandu dan penumpang. Skrin infotainment bersaiz besar menyokong Android Auto dan Apple CarPlay serta diintegrasikan dengan paparan meter digital sepenuhnya. Pengecas telefon tanpa wayar, sistem audio premium, pencahayaan ambien dan kawalan suara pintar menjadikan pengalaman pemanduan lebih moden dan menyeronokkan. Ruang kabin yang luas membolehkan 5 penumpang menikmati perjalanan dengan selesa. Tempat duduk belakang boleh dilipat untuk menambah kapasiti ruang simpanan apabila diperlukan. Sistem penyamaan udara automatik 2 zon bersama corong udara belakang memastikan semua penumpang menikmati suhu yang selesa sepanjang perjalanan. Dari aspek keselamatan, Proton Helang 2026 dijangka menawarkan pelbagai teknologi bantuan pemandu yang moden. Antaranya termasuk sistem brake ABS, kawalan kestabilan elektronik, kawalan cengkaman, bantuan mula di bukit serta beberapa beg udara. Selain itu, model ini juga dijangka dilengkapi dengan brek kecemasan automatik, amaran pelanggaran hadapan, bantuan kekal di lorong, pemantauan titik buta, kawalan jelajah adaptif, pengecaman papan tanda jalan, kamera 360 darjah dan sensor parkir pintar. Semua ciri ini membantu meningkatkan keselamatan serta keyakinan ketika memandu. Kecekapan penggunaan bahan api turut menjadi salah satu kelebihan utama Proton Helang 2026. Dengan penggunaan teknologi enjin moden dan reka bentuk aerodinamik, model ini dijangka menawarkan prestasi yang cemerlang tanpa mengorbankan penjimatan petrol. Kos penyelenggaraan yang kompetitif serta sokongan rangkaian pusat servis Proton juga menjadikan model ini lebih menarik kepada bakal pengguna. Secara keseluruhannya, Proton Helang 2026 merupakan sebuah konsep kenderaan moden yang menggabungkan reka bentuk futuristik, prestasi berkuasa, teknologi pintar, keselesaan premium dan tahap keselamatan yang tinggi. Jika model ini benar-benar diperkenalkan pada masa hadapan, ia berpotensi menjadi salah satu model paling menarik dalam barisan Proton dan mampu menarik perhatian peminat otomotif di Malaysia. Apa pendapat anda tentang Proton Helang 2026 ini dan adakah anda ingin melihat model konsep ini menjadi kenyataan di jalan raya Malaysia? Jangan lupa subscribe channel ini untuk lebih banyak video menarik tentang kereta dan teknologi terkini di channel ini.